Okey gang, selamat datang ke Transmatic Automotive. Baik, hari ni kebetulan masuk sebiji Honda HR-V. Jadi hari ni saya ingat saya nak buat satu video simple tapi padat. Kita nak buat video 4 ranking kereta jenama Honda yang paling kerap masuk ke workshop kita ni, yang mengalami masalah dengan dia punya CVT. Panjang kan tajuk dia kan. Jadi untuk lebih detail lagi, kita naik atas. Jom. Tu member aku dah panggil aku ni, nak suruh tunjuk kekerapan HCVT yang paling banyak putus masuk bengkel. So record dekat, kita tulis dekat sini. Sekarang ni korang nampak blur lah, kejap lagi aku review satu-satu. So statistik dekat sini based on kita punya record lah, yang ada dekat kita punya workshop yang paling latest. Sebelum ni kita ada buat, tapi kali ni kita buat lagi sekali, nak tunjuk kat korang yang paling latest punya record. Untuk yang paling kerap sekali masuk workshop kita dengan case T-bag putus, nombor 4 adalah Honda Jazz GK5 ataupun Honda Fit. Honda Fit ni selalu kat Singapura lah dia pakai Honda Fit, tapi model dia sama je. So kekerapan dia sebanyak 5%. Jazz GK5 ataupun Honda Fit ni jarang sebenarnya masuk. Dia ada tapi tak banyak. Solution dia sama, kena full overhaul gearbox, kena upgrade steel bag kalau dekat workshop Transmatic Automotive lah. So nombor 3 adalah HR-V ataupun BR-V. Jadi kekerapan dia sebanyak 15%. HR-V dengan BR-V ni orang kata seiringan lah. Selalunya kalau ada HR-V, coming soon ada juga BR-V masuk. Level dia tu sama. Solution dia sama juga, full overhaul, upgrade steel bag. Sebenarnya keempat-empat model yang aku tunjuk ni boleh upgrade steel bag, tapi ada sesetengah model yang tak boleh. Kejap lagi aku bagi tahu model apa. Tempat yang kedua adalah Civic FC 1.8. Jangan terkejut abang-abang Civic, abang-abang yang selalu angkut-angkut awek dekat Bukit Bintang tu. Steel bag korang, kalau korang pakai Civic FC 1.8, steel bag korang tu duduk pada tempat yang kedua, paling kerap case steel bag putus. Dia kerap pada 30% lah. Jadi bang, nombor 1 ni, apa model yang paling kerap putus? Paling, ini kalau masuk ni confirm putus. Di tempat yang pertama, juara kita pada hari ini adalah, berikan tepukan, City GMC. Tahun lepas dengan tahun ni kita punya rekod sama je. Dia tetap pegang title champion dengan kekerapan sebanyak 55%. So City GMC ni aku tak tahulah kenapa. Sebab keempat-empat model ni boleh dikatakan gearbox diorang sama je, steel bag yang diorang pakai pun sama, dan boleh upgrade, sama-sama juga boleh upgrade. Tapi kenapa City GMC ni yang paling kerap putus? Mungkin ada kesilapan pada owner lah, tak jaga servis ataupun pakai City tapi feel macam pakai Type R. Tak kenalah macam tu kan. Kalau kata korang ada suggestion nak aku tunjuk model yang lain, contoh nak tunjuk model BMW lah yang paling bermasalah ranking-ranking dia, ataupun model Toyota ke yang paling bermasalah, apa pun model, boleh komen dekat bawah. Next video kalau ramai sambutan, kita buat lagi ranking macam ni, okay? So komen next video korang nak tengok model kereta apa pula. Tadi aku dah cakap ada juga model Honda CVT yang tak boleh upgrade. Model yang tak boleh upgrade adalah Honda Civic FC 1.5 Turbo. Yang itu kita tak recommend untuk upgrade. Sebab apa? Sebab steel bag dia dah cukup besar dah. Size dia tu lagi besar daripada empat-empat model yang ada dekat sini. Jadi that's why bila kata case Civic FC 1.5 Turbo yang steel bag dia putus masuk dekat kita punya workshop, kita suggest dekat owner full overhaul, tukar je steel bag baru. Dan kalau putus lagi, masalah pada korang lah, sebab korang sendiri yang tak jaga servis. So dekat sini aku dah simplify kan, supaya korang mudah nak tengok dan tak pening kepala. Kalau ada masalah gearbox, hubungi kami Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti.